Lepas ni hampa kena hati-hati sikit yang dekat para suami semua dekat Malaysia ni. Hampa kena berhati-hati. Tahu sebab apa? Hampa kalau bini hampa nak minta duit, nak bawa duit hampa, jadi dia cakap nak beli ayam ke apa ke, hampa dengar betul-betul dia nak beli ayam ke apa ke. Pasal apa? Semalam aku dah terkena sekali tau. Aku dengar bunyi macam ayam kan. Aku dengar bunyi macam ayam. Dia sekali dengar lah kan. Mungkin aku dalam bilik, dia dekat luar, dia cakap my duit nak beli ayam apa semua. Dalam kali tau, aku pun fikir lah, tak apalah, aku pun bagi duit. Lepas tu aku ingat ke hari ni, contohlah, pasal biasa aku duk makan salad dengan ayam ke pagi-pagi kan, breakfast. Bini aku memang hari-hari dia masak aku. Aku tak tahu nak abang Tapi aku tak tahulah macam mana hari ni. Aku bangun pagi, aku macam biasa, aku bangun pagi, aku ingat macam biasa lah, salad, ayam, ada telur rebus, ada macam tu lah. Tapi rupa-rupanya hari ni pagi ni saja. Jadi apa yang aku dengar semalam tu bukan ayam, faham tak? Tapi telur ayam. Jadi para suami, kalau bini yang nak minta duit, apa dengar betul-betul telur ayam ke ayam. Lah kali aku makan telur ayam lah hari ni. Hari ni aku makan telur ayam sajalah. So hati-hati.